Dia takut dengan kes Yusof Rota. Apa? Besok mahkamah akan buat keputusan sama ada Anwar ni dapat imuniti ataupun tidak. Maki Anwar Ibrahim tu. Betul tak? Korang ini pun maki Anwar Ibrahim. Korang pun menyumpah Anwar Ibrahim. Dan saya yakin selama ni tak ada Perdana Menteri pun korang yang maki macam sekarang. Betul tak? Siapa pun, Tun Mahathir ke, Pak Allah ke, Najib ke, Muhyiddin ke, Pak Mael ke, tak ada Perdana Menteri yang korang boleh cakap kau mengutuk, kau maki. Saya yakin hari ni korang maki berbakul. Paling teruk pun lah kalau korang ni orang kata orang yang sopan. Dulu kau mungkin like je lah. Kalau baca like lah. Sekarang kau siap bagi lagi emoji gelak. Kau tekan emoji gelak. Kalau boleh kau nak tekan banyak-banyak. Pasal boleh sekali je kat Facebook tu. Kau tekan sekali. Kalau tak kau nak banyak-banyak kau nak tekan ni. Betul tak? Sebab apa? Sebab hinanya dia ni. Sebab hina. Mana ada orang sehina dia ni? Belum pernah lagi dalam negara. Yalah, start 2008 lah. Saya tak pernah tengok lagi seorang yang dikatakan Perdana Menteri ni dihina oleh rakyat Malaysia dengan cukup dahsyat. Belum pernah lagi. Nampak macam nak teruk dulu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Nampak macam nak teruk lah. Orang marah sebab lockdown. Kita dalam krisis lah. Negara ni perlu diselamatkan lah. Ada cara dia, ada cara dia. Orang Melayu kena bersatu. Kita akan go kepada pilihan raya. Dia tak boleh pergi sampai 2027 lah. Sebab itulah. Bantuan Allah ni dia akan sampai tau. Bantuan Allah ni dia akan sampai. Ya, ada walanon kata, dia kata, Anwar akan kekal 2027. Tak payah bimbang, tak payah takut. Tapi kita semua ada akal lah. Korang ada akal. Kenapa Anwar angkat anak dia Nurul Izzah ni? Oh, Anwar 2027. Satu term 2027. 5 tahun. Sekarang ni baru 2 tahun lebih. So ada lagi 3 tahun. Anwar akan jadi Perdana Menteri. Okey. Betul lah. Kalau ikut satu penggal 5 tahun. So Anwar baru 2 tahun lebih. Ada 2 tahun lebih lagi. Okey lah. Betul lah. Yang Anwar kelang kabut masuk ke anak dia ni kenapa? Mana? Anwar goyang. Anwar goyang. Betul? Dia tengah cuak sekarang. Dia matikan Rafizi ni. Orang yang banyak jasa ni, dia hancurkan PKR ni semua ni. Sampai macam tu sekali Anwar. Because dia tengah terdesak. Dia tengah takut. Dia dalam ketakutan. Tapi dia takut apa? Takkan dia takut dengan Tak mungkin lah kan? Dia takut dengan apa Dia takut dengan kes Yusof Rota. Apa? Inilah apabila datangnya pertolongan Allah. Yusof Rota ni dia bukan orang politik. Dia bukan parti ke apa. Tapi dia mangsa Anwar Ibrahim. So sekarang ini kes dia berjalan ni. Besok mahkamah akan buat keputusan. Sama ada Anwar ni dapat imuniti ataupun tidak. So kalau besok ni Anwar gagal. Bermakna 16 hari bulan Jun ini perbicaraan hari pertama Yusof Rota saman Anwar Ibrahim kerana sexual harassment. Wow. Tapi Anwar satu term 5 tahun. Guys, 16 hari bulan nanti Yusof Rota masuk dalam kandang saksi memberikan keterangan secara terbuka. Media antarabangsa pun akan cover. Pengerusi ASEAN